Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Elmary's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi kuih peria dengan inti kacang merah. Okey, untuk buat kuih peria ni yang kita perlukan ialah tepung pulut. Okey, ni ada tepung pulut, sukat lebih kurang 1 cawan. Okey, masukkan ke dalam mangkuk. Masukkan juga suku cawan tepung gandum, sedikit garam, 3 sudu besar santan pekat dan juga air panas secukupnya, lebih kurang 100 ml dan sedikit berwarna hijau. Okey, kesemua bahan ni kita uli dulu. Okey, kalau masih lagi kurang cecair, boleh je tambahkan air panas tadi tu sedikit demi sedikit sehingga dia membentuk satu dough yang tidak melekat di tangan. Okey, dah jadi dah dough untuk kuih peria. Seterusnya, bolehlah sediakan inti secukupnya. Ni ada inti kacang merah, kemudian saya bulat-bulatkan dulu. Untuk nak buat kuih peria ni, kita ambil sedikit daripada dough tu, kemudian bulat-bulatkan. Lepelkan, kemudian masukkan inti kacang merah dalam tu, kemudian tutup balik. Kita bulat-bulatkan, kemudian jadikan dia bentuk melonjong. Kemaskan bahagian hujung tu, bagi dia sedikit lepel. Kemudian bolehlah buat corak pada bahagian kuih peria. Saya gunakan lidi dan juga garfu. Garfu ni kita cucuk-cucuk bahagian garisan yang telah dibuat dengan lidi tadi. Dah jadi dah sebiji. Sediakan daun pisang. Kita gunting kecil-kecil, sapu dengan sedikit minyak supaya bila letak kuih tu dia tak akan melekat. Ulang lagi langkah yang sama sehingga semua dough tadi tu siap diisi dengan inti. Sementara tu dah boleh panaskan air dalam periuk pengukus sehingga mendidih. Susun kuih tadi dalam pengukus. Jangan lupa bahagian atas tu kita sapu dengan sedikit minyak. Bila air dah mendidih, barulah start kukus lebih kurang 10 minit pakai api besar. Bila kuih dah masak tu, sejukkan dulu bawah kipas bagi kuih ni betul-betul sejuk. Kalau masih panas tu, kuih ni masih lembik dan melekit. Okey, ni dia dah siap pun kuih peria tadi. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut, kenyal dan sangat sedap. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah lebih kurang 10 biji kuih peria dengan saiz yang kecil. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.